20 gram emas yang ada di tangan saya ini sebenarnya satu ketika dulu saya bermula dengan RM100 sahaja, di mana di akaun emas Gap Public Gold. Jadi sewaktu saya bermula sebagai seorang penyimpan emas, saya letakkan satu target di mana saya nak capai gram emas yang tertentu. Jadi gram yang pertama yang saya impikan adalah item 20 gram ini. Jadi saya bermula dengan RM100 yang pertama. Ketika itu, selepas sahaja saya menabung RM100 di akaun emas Gap Public Gold, dalam beberapa minit sahaja, gram emas saya dah pun bertambah di dalam akaun saya. Jadi bila saya tengok jumlah gram emas yang ada di dalam akaun saya lagi bersemangat untuk tambah gram emas saya setiap bulan mengikut bajet dan kemampuan saya sehinggalah cukup 20 gram dan akhirnya hari ini saya berjaya pegang item 20 gram emas ini di tangan saya. Nilai emas ini ketika saya keluarkan 2 tahun yang lalu, nilainya hanyalah sekitar RM7,900. Hari ini tuan-puan, nilai 20 gram yang sama ini telah pun bernilai lebih daripada RM14,000. Jadi, emas dah jadi penyimpan nilai yang terbaik. Saya bekukan nilai duit saya di dalam bentuk emas fizikal dan saya pegang di tangan saya. Saya hanya akan jual untuk saya capai matlamat simpanan saya. Jadi semoga bermanfaat kepada tuan-puan. Pada yang nak saya bantu, nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tekan beg biru di bawah dan saya akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.